betapa besarnya sayang Allah Ta'ala ni kepada hamba-hamba dia. Sayang sungguh Allah Ta'ala pada hamba dia. Wahai anak Adam, hei manusia, apa saja yang kamu pohon, keampunan yang kamu pohon pada aku, kamu buat apa saja dosa atas muka bumi ni, tapi kamu mohon ampun pada aku. Kamu buat apa saja maksiat atas muka bumi ni, tapi last kali kamu minta ampun pada aku. Tuhan kata, aku ampun dosa kamu. Aku tak peduli besar mana pun dosa kamu. Dosa kamu tu membumbung langit. Kalau lorak kampung kita ni, kalaulah dosa kamu tu, kamu duk repeat buat dosa tu, ulang. Kira dosa tu kalau susun daripada bumi ni, terandah ke langit tu, punya duk susun dosa. Ulang punya duk buat dosa tu, susun tu boleh pergi sampai ke langit tu. Tapi Tuhan kata, kamu minta ampun kat aku ampun. Aku ampun. Besar tu. Tuhan kata, hei manusia, kalau kamu buat dosa pada aku, tapi kamu mati dalam keadaan tak sempat nak minta ampun daripada dosa. Kamu buat dosa, kamu mati, tak dan nak minta ampun daripada dosa yang kamu buat tu. Tapi waktu kamu mati, satu benda yang kamu tak buat kat aku, kamu tak syirik kat aku. Kamu datang dengan rekod yang tak berapa cantik, tapi kamu tak syirik pada aku. Tuhan kata, aku boleh datang kepada kamu dengan pengampunan yang sepertinya juga. Maksud dia, dosa yang kamu buat tu, aku boleh ampunkan lagi. Sebab apa? Sebab tak syirik. Makna buat dosa besar mana pun Tuhan ampun. Buat dosa ulang kali macam mana pun Tuhan ampun. Buat dosa Ustaz, lepas tu mati, tak dan minta ampun Ustaz. Tapi dia tak syirik. Rupanya ada lagi ruang Allah Ta'ala ampun dosa. Betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada makhluk yang nama dia manusia. Kita jangan kata, dia ni Ustaz, dia ni mati neraka Ustaz. Belum tentu. Dia ni tak ada harapan dah Ustaz. Dia ni pakai melingkup kot dah. Semua manusia ada ruang, semua manusia ada peluang. Syarat dia, jangan syirik.